yang dah sampai. Hai guys, sebenarnya hari ni saya akan berbuka dengan kawan-kawan saya dekat Sunway Putra. And saya akan ke office dulu sebab awal lagi. Sekarang baru pukul 3, baru pukul 4. Diorang habis kerja pukul 5. So, marilah ikut saya. Ya Allah, panasnya. Okay guys, korang sekarang baru pukul 4.25 petang dan korang boleh tengok jam dia macam mana sekarang. Masya Allah, tengok ni. Baru pukul 4.25 petang ya. Kita orang dekat dalam kedai fiksi. Mungkin dengar lagi lah suara. Kalau saya rasa macam kuat sangat, saya pakai mic, okay? So, kita orang dah sampai and kita orang call Lia tadi pun. Lia pun kata dia dah sampai. So, dia akan jalan-jalan jugalah. Dia akan pergi ke Seoul Garden terus katanya. Nanti kita jumpa Lia dekat Seoul Garden. Maybe. Touch some grass, everybody. Sensory It's wall. sensory wall. Okay, kita dah jumpa dengan Lia. Kita dah bertemu dia. Sekarang baru pukul 6. belum pukul 6 pun lagi. Lagi 2 minit pukul 6. So, kita orang jalan-jalan dulu. Kau apa? Kalau buka pukul apa? Maksud masuk tu kau apa? Kita masuk ke 7. 7. Tunggu je lah. So 1 hour for us to like macam jalan-jalan, shopping. Isyam pun tengah bersiap. Ya ke? Ya ke? Tengah bersiap. Aku dah agak lah. Orang dekat Kaisong. Pickleball. Kita jual apa? Paddle. Paddle? Paddle. Pickleball ni paddle. RM33. Kaisong ni antara salah satu kedai favourite aku sebab dia macam-macam dia ada. Betul. And sangat aesthetic, you know? Sangat susu. Ya. Bukan seperti Eco ataupun DIY. DIY okey lagi. Cuma barang-barang dia dekat sini aku suka. Aku love. DIY dia macam motu keperluan. Yang macam Ni macam memang kau saja nak beli ya, hiasan. ini, ya betul. Ini kalau kau duduk sorang-sorang. Kau cari decorate rumah. Yes. Okay, dah pasang lagu raya. Dah keluar. Boleh macam ni. Oh, dia orang tengah check jadual sebab jadual baru keluar. Tentu lah yang cantik ni biasa dah bateri dah orang tekan-tekan. Lentils dalam paku lagi. Oh, ada lah. Oh, comel. Flower girl. Oh. Apa? Betul. Tak ada. Betul. Alright. Saya buka. Bang. Buka bang. Apa dia? Belum masuk lagi tapi dah sampai lah. Tuan jalan-jalan dulu. Tak sabar nak makan daging. Okay. Ya. Okay, so guys, sekejap. Sekarang dah pukul 7.05 dan kita orang dah sampai Seoul Garden and tadi ada masalah sikit tu. So, payment nampak tak beratur. Agak takut sikit. Takut sikit sebab kita orang macam try ni tak boleh, try tu tak boleh juga. So, successfully bayar RM307.50. Tak tahulah kenapa tiba-tiba bank time ni pula nak buat hal. Diorang katanya dah sampai tapi dekat parking. So, tunggu diorang. Ya, belum. So, Isha dengan Jasmine dah sampai. Ramai diorang tengah ambil makanan. Nanti saya tunjuk makanan apa yang diorang ambil. Ni table setter kita. Lepas balik. Terima kasih. Terima kasih. Kenapa tisu macam ni pula? Maaf lah, dia macam tak pernah kerja hotel kan? Pas. Boleh ambil dia? Kita masukkan tutorial bersayap. Okay, tutorial. Masukkan sambil
Frozen punya. Boleh je. Frozen? Jangan ambil banyak sangat tau. Okay? Awak, tangan saya kat sini. Okay? Ni pun jangan ambil banyak-banyak, okay? Tak habis. Beras ni. Ini tepung. Ini beras. Nampak tak perbezaan ni? Yang ni aku punya, okay? Itu chili oil. Dah macam sambal. Sorry, saya memang melampau sikit. Ni tak apa. Tak apa. Tak apa. Kenapa? Sebab kita dah bayar. So what? Takkan apa? Yes, tahu. Tadi apa-apa buka mana ni? Soul Garden. Aduh, Soul Garden. Ini siapa punya? Okay? Ini saya punya, okay? Oh, awak punya. Ingatkan orang lain punya. Ini dah saya punya. Saya betul. Kosong lah. Tengok. Ya Allah. Mana dia? Ni ke? Oh, ada kimchi. Okay. Masukkan lagi. Oh, nak sekali. Boleh. Ambil je untuk yang lebih-lebih. Ai? Sebelum beratur. Telur. Sebelum beratur, baik ambil. Ini kita share, okay? Share kan dia tak perlu dia bayar semua. Ini apa yang diorang ambil? Oh. Kita orang pilih sup tom yum dengan spicy campur. Kita semua senyum. One, two. Semua senyum ke eh? Bila bentuk dia. 1, 2, 29. Saya dah pakai. Nampak sedap. Sekejap lagi tiba-tiba sini Azan. Tiba-tiba sini Azan dia macam Tak apa dah, slow. Tak boleh. Tak boleh lah. Kena speed, okay? Babi. Birthday round 2. Oh, dia baru nak salib. Baru nak refill balik. Hari ni she cook. Yes. She also she cook. We ate. Hi guys, sekarang pukul 9 suku and kita orang on the way to MRT Betul. Maluri untuk ke TRS. Menaiki MRT. First time in my life dah. Yeay. Tunjuk sikit pegang apa tu? Tak syaitan. Budak ni memang excited teruk. Okay, jumpa korang. Alright guys, sekarang pukul 9.20. Wow, 20 minit juga. Kita orang dah sampai dekat MRT Maluri and kita orang dah call talian Hayat kita orang tadi. Kita orang salah jalan. Ya, rupanya Kan belok kiri. Kita orang keluar jalan besar tadi tu dekat situ. sebelumnya parkingnya. So, diorang dah turun dah. Diorang dah tunggu dekat bawah. Aku kata aku suruh masuk sini. Ni way dekat tempat bas. Sorry. Malunya sebab nampak sangat pada Mak Salih tu. Turun dah. Yalah. Yeay. Kau tahu tak masalahnya escalator sini lah panjang-panjang kan. Dia nak turun tadi, Mak Salih lalu sebelah. Dia pandang Mak Salih tu, dia nak tergolek. Aku macam, ya Allah. Macam tu guys. Kita nak ke sini ke? So kita nak ke sini. Kalau kau nak tahu ada exchange ke tak yang ini? Ini kalau kau tak tahu ni apa ni? Ni. What the fuck? What is this? Oh my god. Tak payah hafal pun. Santai je. Sebab Google pun ada. Hijau tu oren. Hijau tu oren. Dalam Kajang ke Danau Raya? Ni apa? Kelas. Gila siang. Apa dia? Pandai dua kali naik train. Dia tunjuk dia jalan mana kita nak pergi. Dan dalam nanti dalam Tour guide, Wan. sebut ada Ampang. Oh my god. Tak sebut. Tapi benda ni ada lah. Tapi kalau macam ni laluan pertukaran ke Ampang. Cerita dah so. Oh. Diorang kena panggil kita trainer. Sebab kita naik train, okey? Trainer. Ya.
Diorang ni transport, ada transporter. Apa sini ke? Oh, kau kan sana lah. Okay. Tengok bisa aku. Retired public. Macam Transporter. Macam tu yang ni ke yang ni. Retired public transporter. Public Platform. Tu tengok ada tulis platform. Mesti manusia buat hal. Kenapa kakak-kakak ni macam ni? Tak faham aku. Kenapa kakak-kakak ni macam ni? Tak tahulah kenapa dia orang macam ni. Kenapa dia orang macam tu? Buat apa tu siap? Tukar kasut. Isha tak ikut kita orang GTRX. So, bye. Semua sikit aku juga bila surat. Nak ikut macam ni lah. Buat apa ni? Balik. Lepas apa nanti tembak? Aku tengoklah. Baca. Bye. Apa dia? Okay? Okay. Saya nak 23 first time. Okay. Duduk terus. Sabar. Apa yang first time naik? Kalau yang kalau pet ni lah. Sebenarnya MRT. LRT. LRT. Sabar kot. Ya. Katalah arah marah ke sini. Dia berfaham. Dia baru faham. Babi dah. 9.38 dan kita orang dah sampai dekat di Exchange TRX. Tun Razak Exchange. Tun Razak Exchange. We have now arrived at Tun Razak Exchange. And after 2 years, Samsung dah tak beli dah. Sebelum ni kan ada Samsung. TRX Samsung. Really? Ya. Ya. So sekarang dah tak ada. Sekarang tak ada. Dekat MRT pun dah tak ada. Dekat mana? Dia punya tempat tu. Oh nak gimana tadi? Oh, naik je lah tengok. So kita orang dah sampai dekat Bazar Rio. Alah, takut tak dengar. Takut tak dengar. KWSP. WSP. Wah, comelnya ada photo booth. There's so many tempat macam sebab dia buat luar, so kalau Event korang disclaimer. sini, kena expect lah benda tu panas dan ramai. Ya, So, betul. okay je. Nampak ni. Okay, so kita nak cari. Sebut je, okey? Kita ada. Okay, Okay. jom kita tengok ada apa dekat sini. Wow, there's a lot of. Mai. So Bella mak dia. Temu bunga, Aura Fragrance, The Fame, Astrid. Wow, banyak sangat. Aku tak Jom boleh. kita tengok. Kat sini. Tapi kat sini. Wow, fitting room. Tapi memang kat sini macam orang memang cari sesuatu macam Min dia tengah cari accessories lah. So memang alamak ada orang dah pernah pandang tu. So memang dia tengah mencari accessories. So kita sebenarnya nak cari accessories. Tapi banyak je. Tapi bajet dia orang sebenarnya actually tak banyak sangat lah. So okay, banyak. Tak apa. Kita kan media. Ya. Aku pakai kat media ni. Kau bukan kat media. Kau memang hebat. Kau memang harian metro sebenar. Aku tengok Maria ni. Cantik, sangat cantik. Something new. Ini cantik, semua cantik weh. Aku suka. Yang petak-petak ni. Batik. Ni kita. Kita blouse. Batik tapi Cheongsam. Cantik tu. Cantik. Memang trend tahun ni aku rasa. Ya. Oh, I see. Aku tak tahu lah sebenarnya sebagai ada sini. RT 69. Kita kat mana? Tak tahu lah. Thank you.
Oh, dia dekat ujung lah maksudnya. So cantik. Tak tahu. Wah, turun ni cantik. Turun ni cantik. Ramai gila orang kat sini. Okey, tu produk. Kemana-mana tempat kereta sekarang jadi jumpa tapi. Khairul Amin tak ada kat sini ke? Kalau ada aku nak je. Oh, wow, ramainya. Oh, ramainya. Ramai PR. Korang, lambat sikit kat sini Cik. Cip. Oh. Ini dia. Ya. Hai. Masa. Syah tak datang. Betul orang kat dalam tu. Ya, dia orang cantik tu. Super cantik kalau Min pakai ni. Ni macam apa punya? Colour dia. Yang mana? Yang orang pakai gipau. Oh. Sumpah cantik. Okay guys, kita orang dekat F&B punya area. Sini pun ramai gila orang. Kita orang dekat bawah. Platform yang bawah sikit. Macam ni. Apa tak? Ha? Apa makan? Tak apa, kita pun memang bawa makanan ni. Orang tak tahu. Kita bawa kambing. Ya Allah. Meriah makna. Benar lah aku pergi event macam ni jumpa. Ya. Buat kerja macam ni. Sebab kita dah agak mesti ada. Santai. Sorry, excuse me. Thank you so much. Boleh. Terus. Buka tak ada orang kisah pun. Tak berak. Tolong, kita orang haus sangat. Nak air. Nak air. Nak air macam. Haus macam. Nak air kosong tak dapat ais. Nak air kosong. Ais kosong. Ais kosong. Mamak jom. Ha? Ais kosong ada mamak. Sur. Nak spritzer kosong, spritzer sejuknya. Ya Allah. Tak dapat ais sejuk tak apa. Tahu tak ada macam anjing yang kehausan. Okay, itu saja vlog kita pada hari ini. Sekian experience. Ya, macam mana experience ya? Today was so great. Thank you so much tolong ajarkan untuk pertama kali senior transporters ex-trainer. So thank you so much. Retired trainer. Okay, thank you so much korang. Thank you sangat-sangat. Emilia. Oh, comelnya. Matilah. Would you do it again? Kalau terpaksa. Will you do it again? Kalau terpaksa. Siapa? Dia. Kau jawab kalau terpaksa. Sebab aku panas. Okay, itu saja vlog untuk hari ini. Jumpa lagi on the next vlog. Bye. Ara. Sas. Kenapa macam tu? Macam ni? Pendang. Macam tu? One, two, G, bye-bye. Bye-bye. Okay. Bye. Hai. Dah tidur.